Hey, what's up guys, welcome back to my YouTube channel Amanza ni bos. Rip dulu fikir kemudian. So dah alang-alang aku ada beli satu binder ni. Aku beli satu binder penuh dengan kad Pokemon. So mari kita unboxing. Kita akan buka. Kita tengok apa yang ada di dalam. Alang-alang kan, sebabnya orang tu dah hantar. Kita kenalah unboxing, nak tunjuk yang kita memang tak ada keluarkan. Dah lama memang tak buka. So kita kena unboxing. So dia bagi terus binder sebab dia nak pencin. So aku belilah kat dia 2750. Daripada 2750 ni, kita tengok apa yang kita boleh buat. Ada lagi dia nak tolak kat aku, tapi aku akan ambil sikit-sikit. Bagi aku rolling dulu. Orang tak nak kita boleh jual lah. Dia pakai apa ni? Sayang lah kalau kena binder tu, binder cantik. So kita fast forward lah. Video hari ni kita memang akan unboxing je dan juga tunjuk hit-hit yang kita ada, yang kita dapat. So siapa yang nak boleh PM barang yang nak beli ya. Hari ni thank you kepada kita punya brother ni, sebab dia nak pencen, so kita ada konten lah untuk tunjuk dekat korang. Thank you guys. Weh, susah nak buka. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Page pertama tak nampak apa, terbalik kot. So kita biru kat depan. Nampak tak? Ini kita tengok apa yang ada. Ok, first kali dia bagi Chinese punya Pikachu. Wow, promo EV 60 lebih. Ni 50 lebih. Keluarkan 50 lebih. Dan ni dia kata dia bagi free je. Ni adalah 20 lebih macam tu. Ini promo. Ok, ni masih seal. Mahal ke? Dah naik harga. Masa awal-awal tu RM8 je. Takkan aku nak keluar semua kan. Ni 50, 90, 70. Ini dia bagi seal lah, bagus. Ini semua promo kat depan, so kita tak payah keluarkan. Ni pun ada harga-harga dia. Ni Japan yang terbaru. Ni lawa. Ni lawa aku keluarkan. Ini dia akan keluar set baru nanti. Lawan dia ada duplicate belakang. Lepas tu ni ada. Ni red card nanti. Aku nak masuk deck yang Japan ni. Red card siapa nak, kita akan jualkan balik. Ni orang dah jual RM15. Aku dapat 2. Radiant. Ini Radiant. Red Ninja ni famous lah. Nanti nak keluar ni. Agak-agak orang cari balik tak? Radiant Grey Ninja. Wah, aku nangis pula. Lepas tu belakang One Piece pun dia bagi. One Piece pun dia bagi common. Ok, ni 20 lebih. Yang ni 30 lebih. Ni Japan. Tak ingat. Ini lah orang akan pakai nanti. Siapa mencari Grey Ninja, inilah akan pakai deck latest. Ni pun duplicate. Oh, ni ada 2 pun. Ok, nice. Dicampur Japan dengan English. Lepas tu, oh belah sini nampak tak? Kita kesini sikit. Alright. Ok, sini kita ada Japan. Ni satu English. So ni Obsession. Ada orang nak buat deck ni, kita tanya dia nak FA ke nak EX. Okay, yang ni TG semua boleh. Untuk kolektor boleh beli. Ni pun sama. Ini pun dia collect trainer sebenarnya. Lepas tu dia nak pencin, ditolak semua kat aku. Dan aku ambil je. Ni paling mahal. Dia bukan ni.
Ni kedua, ketiga mahal dalam ni. Ni paling mahal. Ni bukan, ni atas dia. Trainer gallery paling mahal. Lepas tu yang paling mahal dia bagi apa kan? Ini trainer ni, memang dia collect trainer semua. Serrano, siapa nak pakai deck. Siapa nak pakai deck Zoroark boleh pakai Serrano FA. Aku ada yang best yang orang cari, Josh ni. Mana? Ni Josh ni. Dah naik harga. So siapa yang cari boleh PM. Ni semua trainer dia collect. So siapa cari trainer boleh cari aku. Ni baik tau trainer dia. Lady murah ni. Habis satu yang mahal lagi. The highest price dalam ni apa benda ni? Nampak trainer ni waifu. Siapa collect waifu? Japan ada. Ni tak mahal. Aku lupa dah duk. Mungkin trainer ni SIR ni ke? Pairing kan? Hilda Japan, Belly Bolt. Siapa cari? Tak ada lah. ES dia tak bagi. Dia kata dia nak bagi, dia tak bagi. Okay guys. So siapa yang mencari trainer boleh raja-raja aku. Nampak tak? Orang nak clear binder kita tolong. Baik tu. So itu saja konten kita pada kali ini. Short, singkat, padat dan muktamad. So siapa nak boleh PM. Bye bye guys. Anak buah aku nangis.